yang bernama Liza Davis. Ini yang katanya beliau ni dah menetaplah dah bermastautin di England. Dah 15 tahun duduk di sana. Wah, lama tu. Dan akan saya ketengahkan kisah yang ringkas dari Liza Davis. Saya sukalah orang-orang, kalau teman-teman kita ni walaupun dah berada di England ke di Amerika, di mana jualah negeri barat ni, tetap cuba sedaya upaya menggunakan bahasa ibunda. Bagus. Saya nak ucapkan terima kasih pada Liza Davis. Saya dah baca email anda, walaupun ada juga perkataan-perkataan yang anda tersalah gunakan, tapi bagus, percubaan yang baik dari anda dan terima kasih saya ucapkan. Baik, saya akan bacakan kisah ini dan sebelum tu terima kasih teman-teman di Facebook Ria. Ada yang juga suka dengan lagu-lagu diputarkan pada malam ini. Lagu tadi Cinta Kita dari Teuku Wisnu dan Shirin Sungkar, dan ada juga yang suka dengan kisah pada malam ini. Ada yang kata seram, ada yang kata malam ni kisahnya yang baik-baik dan macam-macam lagi. Terima kasih diucapkanlah. Yang ini dari SMS yang ingin saya sempurnakan. Tentang awal tadi saya tanyalah bagaimana dengan keadaan Haja Esa dan juga Kak Norma ataupun Puan Norma yang sekarang ini hidup berjiran tapi bergaduh 24 jam. Dan sekarang ini Haja Esa pula kiriman email, kalau boleh saya katakan mungkin dahsyat wasangka yang jiran menghantar sesuatu lah, barang halus ni menghantui beliau. Jadi bagaimana agaknya? Ramai yang menyangkal, katanya janganlah membalas dendam. Lebih baik kita memaafkan orang tu sudah sebelum orang tu meminta maaf. Itu adalah yang terbaik lah. Yang ini dari teman kita yang berkongsi pendapat pandangan. Kata Inah, Kisi, kalau boleh jangan tuduh-menuduh tanpa bukti, berdosa besar tau. Tu dia. Ai kata Kisi, Kak Isah tu boleh tuduh orang, tak boleh tuduh orang atas. Mungkin orang lain yang punya angkara. Kita patut maafkan tanpa orang tu meminta. Bagus Ai ni. Yang ini pula daripada ni. Ini marah betul daripada Idah kata, Makcik Haja dah bercucu lagi, kelas bergaduh, forgive and forget. Sudahlah makcik, hari raya kan, dari Ida. Betul kata Ida ni Daripada Ratna kata, Casey, ibu saya pernah mempunyai jiran yang agak sama tingkah lakunya. Seringkali bergaduh, tapi bukan jiran atas, ini jiran sebelah menyebelah. Gangguannya agak serupa, dan kebetulan orang yang seringkali bergaduh dengan ibu saya ni adalah seorang makcik tukang ubat. Kata Ratna. Kisahnya begini. Bila dah bertengkar tu, habislah macam-macam benda yang dikenakan pada ibu saya. Sampaikan ibu saya tak berani nak pulang ke rumah. Gangguan teramat dahsyat. Dan ini mungkin tuduhan rambang. Saya pun tak pasti sejauh mana dia yang bersalah. Tapi Kisi, ibu saya marah bergaduh dengan jiran sebelah. Sebab Kisi, hampir tiap-tiap hari dia akan asap rumahnya, bau kemenyan. Asapnya kadang-kala tebal sampaikan masuk ke dalam rumah ibu. Dan ibu saya ni orangnya semput, tak boleh bawa asap, takut nanti semputnya menjadi-jadi. Dan ini boleh mendatangkan masalah kesihatan. Jadi ibu pernah menegur lah. Bila ibu menegur, dia tak boleh terima. Dia cakap dengan ibu saya secara kasar, kalau awak tak boleh bau, awak tutup tingkap, tutup pintu ataupun pindah je lah. Jadi sejak hari itulah ibu saya simpan dendam dan berdendam berbulan, malah makan tahun lamanya. Sampaikan jiran sebelah, ini katanya saya rasa mungkin jiran sebelah telah pun menghantui hidup ibu saya. Ibu saya telefon saya, Kisi, pukul 2.30 pagi. Tak pernah umur ibu telefon waktu macam tu. Saya dengar bunyi telefon, saya bangunlah. Jadi tergerak hati nak angkat. Saya jawab, ibu saya ketakutan dalam rumah. Dia kata apa? Dia takut nak keluar rumah sebab tadi di ruang tamu dia nampak ada orang berkafan sedang baring di atas lantai. Bukan satu, malah banyak. Kalau nak keluar, dia kena langkah orang-orang yang berkafan. Jadi saya tanya, ibu sekarang di mana? Katanya dia dalam bilik tutup pintu. Dan kemudian dia kata pada saya, mak bau. Jadi saya tanya, bau apa? Dia kata bau pacai kuat sangat. Bila ibu saya kata bau pacai, saya kata Ratna terus terperanjat sebab awal tadi dia ada kata dalam rumah ternampak jasad orang berkafan baring di ruang tamu penuh sangat. Sampaikan kalau nak keluar kena melangkah, Kisi.
Jadi itulah satu peristiwa yang mengganggu dan ibu saya sampai takut nak pulang ke rumah. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Wah, ini kes kronik ni Dapat jiran balas dendam dihantar sekali baring-baring kat ruang tamu berkafan. Seram ni Kisah-kisah yang anda dengar